Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Bahasa Melayu 1 iaitu ambilan PSMP September 2021 Julai 2026 akan melakukan satu pembentangan iaitu daripada isu ekonomi. Pertama sekali kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Atira Shakira binti Razali. Nama saya Nurul Hazika binti Zahidi. Dan saya Fatina Suha binti Mahalil. Baiklah, kita teruskan dengan pembentangan kita di mana hari ini kami akan membentangkan satu tajuk yang sangat penting dan relevan dalam dunia perniagaan dan ekonomi, iaitu penipuan. Isu ini bukan sahaja memberi kesan kepada pengguna atau pelanggan tetapi turut mengganggu kestabilan ekonomi, meruntuhkan kepercayaan masyarakat dan lebih parah lagi akan melibatkan dosa dan kemurkaan Allah SWT. Pertama sekali, mari kita fahami dahulu apa yang dimaksudkan dengan penipuan dalam perniagaan. Penipuan dalam perniagaan merujuk kepada sebarang tindakan tidak jujur, tipu hela atau penyamaran yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau memperdaya pihak lain seperti pelanggan, rakan niaga, pelabur atau pihak berkuasa. Contoh mudah yang kita sering dengar adalah seperti menjual barangan tiruan dengan harga barang asli, menyorotkan maklumat penting dan banyak lagi. Perkara seperti ini memang wujud dan semakin menjadi-jadi dalam dunia perniagaan moden. Dalam Islam, penipuan merupakan satu dosa besar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 di mana kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambil dengan cukup, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkan. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kemurkaan Allah terhadap orang menipu dalam timbangan dan jual beli. Selain itu, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesiapa yang menipu, maka dia bukan dari kalangan kami." Hadis ini sangat tegas. Ia menunjukkan bahawa penipuan bukan sahaja salah dari segi undang-undang, malah ia memutuskan seseorang daripada ciri-ciri Muslim sejati. Baiklah, kita teruskan dengan isi yang seterusnya daripada rakan saya. Persilakan. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah kita akan lihat kepada ciri-ciri dan jenis-jenis penipuan. Baik, isu penipuan dalam perniagaan merupakan satu masalah serius yang boleh menjejaskan kepercayaan dan integriti dalam dunia pendidikan. Dalam dunia perniagaan, antara ciri-ciri utama penipuan termasuklah adanya niat menipu di mana individu atau pihak tertentu sengaja melakukan tindakan tidak jujur untuk mengelirukan orang lain. Selain itu, penipuan ini biasanya dilakukan demi kepentingan peribadi seperti untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi atau mengelakkan kerugian. Ciri yang paling ketara ialah tindakan ini merugikan pihak lain, sama ada pelanggan, rakan niaga maupun pihak berkuasa. Kesan daripada penipuan sangat besar, artinya kepercayaan pelanggan akan hilang, tindakan undang-undang serta kerugian kewangan. Tidak cukup dengan itu, imej atau reputasi perniagaan juga akan tercalar sekaligus menjejaskan peluang perniagaan di masa hadapan. Oleh itu, semua pihak perlu sentiasa mengamalkan kejujuran dan integriti dalam urusan perniagaan bagi mengelakkan isu ini daripada terus berleluasa. Dalam dunia perniagaan moden, terdapat beberapa jenis penipuan yang sering berlaku dan memberi kesan negatif kepada pelanggan serta ekonomi. Antaranya ialah penipuan kewangan di mana pihak tertentu memasukkan dokumen kewangan, laporan akaun atau maklumat perakaunan semata-mata untuk menutup kerugian atau menunjukkan keuntungan palsu. Kedua ialah penipuan e-dagang yang berlaku melalui platform dalam talian seperti laman web atau aplikasi jual beli seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Contohnya termasuk menjual produk yang tidak wujud, tidak menghantar barangan selepas bayaran diterima atau memberikan maklumat palsu tentang sesuatu produk. Seterusnya, terdapat juga penipuan jualan dalam
dan pemasaran. Iaitu apabila peniaga menggunakan strategi yang mengendurkan seperti iklan palsu, harga tersembunyi atau testimoni rekaan untuk menarik minat pelanggan. Semua jenis penipuan ini bukan sahaja melanggar etika perniagaan, malah boleh mengakibatkan kerugian besar kepada pengguna dan menjejaskan kepercayaan terhadap pasaran. Justru itu, kesedaran dan langkah pencegahan perlu diambil bagi memastikan urus niaganya lebih tulus dan teliti. Seterusnya kita pergi kepada kesan penipuan dalam perniagaan. Baiklah, seterusnya kesan penipuan dalam perniagaan. Umum mengetahui apabila kita menipu, tentu akan berlakunya kesan lebih-lebih lagi dalam Islam di mana kita tidak boleh menipu dan menipu itu akan menjejaskan kehidupan kita. Jadi terdapat banyak kesan sekiranya berlaku penipuan dalam perniagaan. Antaranya kesan terhadap organisasi ataupun perniagaan di mana akan berlakunya kerosakan reputasi, iaitu perkara tersebut akan menyebabkan pelanggan hilang kepercayaan. Dengan itu, ia akan menjejaskan ekonomi perniagaan tersebut. Selain itu juga, ia akan menyebabkan kesukaran dalam menarik pelabur-pelabur. Hal ini kerana perniagaan tersebut telah menipu dan memanipulasi dan menyebabkan para pelabur rugi dan memburukkan nama mereka. Yang kedua iaitu kesan terhadap pelanggan di mana para pelanggan akan mengalami kerugian wang. Dengan itu, pelanggan tidak akan datang lagi ke kedai tersebut kerana tidak mahu mengalami kerugian sama secara berulang kali. Dan yang ketiga, yang terakhir iaitu kesan terhadap ekonomi dan masyarakat di mana ia akan berlaku gangguan persaingan sihat. Hal ini kerana apabila sesebuah perniagaan itu menipu barang jualan mereka lalu menurunkan harga, maka perniagaan yang menjual barangan yang berkualiti akan terjejas kerana barangan penipuan yang dijual murah tersebut. Maka jelaslah bahawa jika isu penipuan dalam perniagaan ini akan menjejaskan sedikit sebanyak isu ekonomi dalam negara dan secara tidak langsung akan melibatkan keharmonian dalam perniagaan tersebut. Jadi di dalam Islam tidaklah dianjurkan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Seterusnya kita masuk kepada cabaran menangani. Baik. Okey, seperti yang kita tahu, disebabkan isu dalam perniagaan ini membawa kepada pelbagai cabaran yang akan melibatkan masalah kepada pelbagai pihak. Salah satu cabaran utama dalam menangani isu penipuan perniagaan ialah wujudnya unsur rasuahnya semakin berleluasa dalam pelbagai sektor. Rasuah berlaku apabila seseorang memberi atau menerima sogokan untuk mendapatkan sesuatu secara tidak sah dan dalam konteks perniagaan, ia sering menjadi jalan pintas bagi sesetengah peniaga untuk meloloskan diri daripada undang-undang atau mengaut keuntungan secara haram. Contohnya, ada peniaga yang sanggup merasuah pegawai penguatkuasa agar menutup mata terhadap pelanggaran peraturan seperti menjual produk tidak berkualiti, barangan tiruan atau menjalankan perniagaan tanpa lesen. Walaupun tindakan ini mungkin memberikan keuntungan jangka pendek kepada pihak terbabit, ia sebenarnya menipu pengguna yang mempercayai barangan atau perkhidmatan tersebut. Lebih membimbangkan, perbuatan ini boleh membahayakan keselamatan dan kesihatan masyarakat, terutama apabila melibatkan makanan, ubat-ubatan atau produk elektrik yang tidak mengikuti piawan keselamatan. Selain itu, rasuah dan penipuan ini turut menghancurkan konsep persaingan sihat dalam dunia perniagaan. Peniaga yang jujur dan mematuhi peraturan akan mengalami kerugian kerana tidak mampu bersaing dengan peniaga yang menggunakan jalan pintas secara haram. Lama kelamaan, situasi ini akan merosakkan ekosistem perniagaan, melemahkan ekonomi dan menghakis kepercayaan masyarakat terhadap sektor korporat dan pihak berkuasa. Lebih parah lagi, jika rasuah ini tidak dikekang, ia boleh mencetuskan budaya yang menganggap rasuah sebagai sesuatu yang biasa atau perlu dalam menjalankan urusan.
Oleh itu, usaha membanteras penipuan dalam perniagaan mestilah digerakkan secara menyeluruh, termasuk memperkukuh integriti pegawai penguat kuasa, meningkatkan ketelusan sistem perniagaan dan memperkasakan undang-undang agar tiada ruang untuk rasuah berleluasa. Hanya dengan cara ini, kita dapat membina persekitaran perniagaan yang telus, adil dan beretika demi kesejahteraan semua pihak. Seterusnya, kita masuk kepada isu kepada cabaran yang kedua. Baiklah, cabaran yang kedua di mana walaupun undang-undang telah digubal, kita dapat masih lihat kes penipuan terus berlaku. Cabaran yang kedua di mana kelonggaran dari segi penguatkuasaan, di mana banyak syarikat atau individu mengambil kesempatan kerana mereka ingin tahu tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berkuasa yang tidak kerap ataupun tidak dijalankan secara berjadual dan hukuman yang dikenakan tidak cukup berat atau tidak konsisten sehingga menyebabkan pihak-pihak yang menjalankan penipuan ini tidak berasa takut atas hukuman yang dikenakan kerana bagi mereka hukuman tersebut tidak terlalu berat dan mampu diatasi oleh mereka menggunakan keuntungan yang mereka dapati daripada perniagaan penipuan. Terdapat juga kes yang tidak dilaporkan kerana kekurangan bukti. Kekurangan bukti ini berlaku akibat ada pihak-pihak yang lemah ataupun kita katakan sebagai pekerja tidak mampu untuk membuat sebarang laporan atas penipuan yang dilakukan oleh majikan mereka. Hal ini menyebabkan penipuan yang dijalankan tidak dapat dikenal pasti oleh pihak-pihak berkuasa. Sebagai contoh, terdapat masyarakat yang sebagai contoh di Malaysia ini terdapat syarikat yang mencampur beras tempatan dan beras import. Lalu mereka menjualkannya sebagai beras premium kepada pengguna. Hal ini berlaku kerana tiada pemeriksaan berkala dan sistem audit yang ketat. Jika berlakunya sistem audit ataupun pemeriksaan, pihak berkuasa dapat mengenal pasti barang-barang yang asli ataupun barang-barang yang tidak asli. Namun disebabkan sistem yang tidak terlalu efisien, hal ini menyebabkan mudahnya pihak-pihak tertentu untuk melakukan sebarang penipuan. Seterusnya kita teruskan kepada Atira Shakira. Baiklah, seterusnya cabaran yang ketiga iaitu cabaran mengatasi isu iaitu kesukaran dalam mengesan penipuan yang tersembunyi. Jadi penipuan tersembunyi merujuk kepada penipuan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan ianya akan menjejaskan sesuatu perniagaan tersebut. Jadi terdapat beberapa contoh penipuan ini iaitu yang pertama menipu dalam sukatan ataupun kuantiti. Jadi penjual mungkin menyatakan produk mengandungi jumlah tertentu, contohnya 1 liter ataupun 500 gram. Tetapi hakikat sebenarnya kandungan iaitu kurang daripada catatan yang telah dicatat iaitu mungkin kurang daripada 1 liter ataupun 500 gram. Ini sukar dikesan kerana tanpa menggunakan alat penimbang yang tepat ataupun ukuran yang sistematik, peniaga-peniaga akan berpotensi untuk menipu untuk meraih keuntungan. Jadi yang kedua, dia menyembunyikan bahan kandungan. Ada pihak yang mungkin tidak menyenaraikan semua bahan kandungan yang dimasukkan dalam produk, terutamanya bahan terlarang ataupun yang berbahaya. Contohnya dalam produk makanan ataupun kosmetik seperti pewarna tiruan, pengawet berlebihan ataupun bahan kimia yang berbahaya. Jadi tanpa ujian makmal ataupun pengguna yang mengetahui kandungan-kandungan dan menyelidik isu tersebut, jadi mereka tidak dapat mengetahui apa bahan yang ada dalam produk tersebut. Jadi yang ketiga iaitu menggunakan label palsu. Jadi
kita akan mengalami kesukaran untuk mengetahui produk itu mungkin dilabel dengan jenama yang terkenal ataupun produk yang berkualiti, tetapi hakikatnya sijil halal dia palsu dan dia menyebabkan kita boleh mendakwa ataupun mengatakan bahawa mereka tidak mematuhi piawai tertentu, seperti dia mengatakan bahan itu adalah bahan organik ataupun bebas bahan kimia, tetapi sebenarnya tidak. Jadi ia boleh mengelirukan pengguna dan hanya dapat dikenal pasti melalui audit ataupun pengesahan dengan pihak berkuasa. Jadi kesimpulan daripada kesukaran mengesan penipuan yang tersembunyi itu adalah ia memerlukan pihak yang berkepakaran, iaitu untuk menggunakan teknologi moden, ujian saintifik dan audit terperinci oleh pihak yang berkelayakan. Jadi tanpa usaha itu, pengguna mudah tertipu dan maklumat yang perlu disahkan tidak dapat disahkan. Jadinya peniaga dapat menipu isi kandungan tersebut. Namun ianya hanya boleh berlaku di dunia, tetapi Allah Maha mengetahui. Jadi kita teruskan dengan cadangan penyelesaian. Baiklah. Okey. Kita teruskan dengan cadangan penyelesaian isu penipuan dalam perniagaan ini, iaitu yang pertama, sistem audit dalaman berkala, di mana setiap syarikat perniagaan perlu melantik juru audit bebas untuk memeriksa akaun dan operasi syarikat tersebut, ataupun pihak-pihak audit boleh membuat pengesanan secara mengejut terhadap penyelewengan dengan lebih konsistensi. Okey. Maksudnya di sini audit dalaman merujuk kepada proses pemeriksaan dan penilaian yang dijalankan oleh unit khas dalam organisasi itu sendiri, di mana mereka akan memastikan setiap urusan perniagaan mematuhi undang-undang, polisi syarikat ataupun mematuhi prinsip-prinsip etika dalam perniagaan. Apa tujuan sistem audit dalaman ini adalah untuk mengenal pasti sebarang kelemahan dalam sistem kawalan dalaman serta untuk mengesan kemungkinan wujudnya aktiviti penipuan seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kuasa atau memanipulasi akaun, serta untuk memastikan bahawa setiap jabatan dalam sebuah syarikat itu berfungsi dengan cekap dan telus. Dengan adanya pelaksanaan audit secara berkala, organisasi dapat mengelakkan penipuan sebelum berlaku. Hal ini kerana audit yang kerap akan menjadikan pekerja lebih berwaspada kerana menjedari bahawa urusan mereka akan diperiksa. Ini dapat mencegah kecenderungan melakukan salah laku. Seterusnya, audit ini akan mengesan penipuan secara awal, di mana jika berlaku penyelewengan, audit berkala dapat membantu mengenal pasti dengan lebih awal sebelum ia dapat memberi kesan yang lebih besar kepada sebuah syarikat perniagaan tersebut. Seterusnya, ia dapat meningkatkan integriti dan kepercayaan, di mana pelanggan, pelabur ataupun pihak-pihak yang berkepentingan akan lebih yakin terhadap syarikat perniagaan tersebut kerana mereka mengamalkan ketelusan dan kawalan dalaman yang kukuh. Seterusnya, pelaksanaan audit ini juga akan dapat menambah baik proses operasi kerana audit ini juga berfungsi untuk menilai keberkesanan prosedur syarikat. Jadi sekiranya terdapatnya kelemahan, cadangan penambahbaikan akan diberikan sekaligus dapat meningkatkan prestasi keseluruhan syarikat. Saya bagi contoh di sini di mana terdapat sebuah syarikat runcit besar yang menjalankan audit dalaman setiap 3 bulan. Dan ini dapat berjaya mengesan pengurus cawangan yang menyelewengkan hasil jualan melalui pemalsuan invoice. Melalui peristiwa ini, tindakan pantas dapat diambil
dan syarikat berjaya mengurangkan kerugian serta memperbaiki lagi sistem-sistem yang terdapat dalam syarikat mereka. Di sini dapat kita lihat bahawa sistem audit dalaman yang dijalankan secara berkala bukan sahaja bertindak sebagai benteng awal tetapi dapat juga menyumbang kepada pembangunan budaya kerja yang jujur, amanah dan profesional dalam sesebuah organisasi perniagaan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya iaitu cadangan penyelesaian kedua iaitu cadangan penyelesaian mewujudkan saluran aduan rahsia, iaitu saluran aduan rahsia ialah satu mekanisme yang disediakan oleh sebuah organisasi ataupun pihak berkuasa bagi membolehkan pekerja ataupun individu melaporkan sebarang salah laku, penipuan ataupun ketidakpatuhan secara sulit dan selamat. Jadinya terdapat beberapa tujuan mengapa saluran aduan rahsia itu perlu diwujudkan. Jadi yang pertama iaitu memberi ruang kepada pekerja membuat laporan tanpa rasa takut. Hal ini kerana ramai pekerja berasa takut untuk melaporkan salah laku di tempat kerja kerana bimbang akan dikenakan tindakan disiplin, dibuang kerja ataupun disisihkan oleh rakan sekerja. Jadi dengan adanya saluran aduan rahsia ini, mereka boleh menyampaikan maklumat dengan yakin bahawa identiti mereka tidak akan didedahkan. Secara tidak langsung perniagaan tersebut dapat diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Selain itu, ia dapat melindungi pemberi maklumat di mana pemberi maklumat memainkan peranan penting dalam mendedahkan penyelewengan ataupun salah laku dalam perniagaan tersebut. Jadi, perlindungan mesti diberikan agar mereka tidak menjadi mangsa tekanan, ugutan ataupun diskriminasi. Jadi undang-undang tertentu seperti Akta Perlindungan Pemberi Maklumat juga wujud untuk menjamin keselamatan mereka. Jadi tambahan pula, ia akan meningkatkan integriti dan ketelusan organisasi ataupun perniagaan. Dengan adanya saluran ini, jadi organisasi dapat mengesan dan mengambil tindakan terhadap isu-isu dalaman lebih awal. Jadi sekaligus ia menggalakkan budaya kerja yang beretika dan bertanggungjawab. Jadi para peniaga ataupun pengeluar produk akan berwaspada dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara yang tidak perlu. Jadi kesimpulan daripada saluran aduan rahsia tersebut, ianya amat signifikan untuk mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, berintegriti dan telus sambil melindungi individu yang berani bersuara demi kebaikan bersama. Jadi sebuah perniagaan tersebut akan menjadi lebih harmoni dan berjaya serta boleh digunakan. Seterusnya. Okey, cadangan penyelesaiannya seterusnya dalam usaha membanteras penipuan dalam dunia perniagaan. Pelaksanaan hukum yang tegas dan tulus merupakan langkah paling utama dan berkesan. Hukuman yang tegas bermaksud tindakan undang-undang yang dijalankan perlu benar-benar bersifat menyekat dan menghukum tanpa sebarang kompromi. Setiap individu atau syarikat yang terbukti melakukan penipuan harus dikenakan hukuman seperti penjara mandatori, denda besar, penyitaan aset haram atau larangan daripada menjalankan sebarang bentuk perniagaan dalam tempoh tertentu. Langkah ini mampu memberi mesej jelas bahawa kerajaan tidak akan berlembut terhadap mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan melalui cara yang salah. Malah, hukuman ini juga dapat memberi keinsafan kepada pelaku serta menjadi pengajaran kepada pihak lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, ketelusan dalam proses penguatkuasaan undang-undang turut memainkan peranan penting dalam meningkatkan integriti sistem keadilan negara. Pihak berkuasa harus memastikan setiap tindakan yang diambil diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Pendedahan ini bukan bertujuan untuk memalukan pihak yang bersalah semata-mata, tetapi sebagai langkah pencegahan dan kesedaran kepada orang ramai. Contohnya, apabila sesebuah syarikat yang terlibat dalam penipuan dikenakan tindakan dan diumumkan kepada masyarakat umum, masyarakat akan menjadi lebih berhati-hati untuk tidak terlibat dengan pihak tersebut. Malah mereka akan lebih menghargai perniagaan yang jujur dan telus. Tambahan pula, ketulusan ini dapat mengelakkan tanggapan bahawa wujudnya pilih kasih atau double standard dalam pelaksanaan undang-undang.
Dengan ini rakyat yang lebih yakin terhadap sistem rakyat akan lebih yakin terhadap sistem keadilan negara, seterusnya membina budaya perniagaan yang beretika, beramanah dan berdaya saing secara sihat. Di samping itu, agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu diberikan sokongan sepenuhnya dalam menjalankan tugas mereka tanpa sebarang gangguan atau tekanan politik. Usaha ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan sistem keadilan negara, tetapi juga menghantar mesej yang jelas kepada semua lapisan masyarakat bahawa penipuan dan rasuah tidak akan sesekali dilindungi dan akan dibanteras dengan tegas demi menjaga integriti serta kesejahteraan negara. Oleh itu, berdasarkan cadangan penyelesaian telah kami kemukakan, jelaslah bahawa pentingnya pelibatan pelbagai pihak untuk membanteras isu perniagaan, isu penipuan dalam perniagaan. Sekian daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.